Oh, disebabkan ruangan dalam dah terlalu penuh, dia keluar ikut tepi ni. Ini adalah kotak madu yang saya akan pasang dekat koloni kelulut terminata ni. Ya, saiz dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Habib Fitri Konan sahabat. So kali ini saya nak buat pemasangan kotak madu bagi koloni kelulut terminata, di mana koloni ni dah padat. So sedialah untuk saya membuat pemasangan kotak madu bagi meningkatkan lagi dia punya penghasilan madu. Jadi saya buka, kita tengok keadaan di dalam. So ini koloni induknya, koloni kelulut terminata. Okey, tu dia aktif keluar masuknya, sedang mencari nektar dan juga bipolar dekat luar. Malu dah tu. So ni dalam koloni kelulut terminata ni memang dah padat dia. Itu sebab saya nak buat keputusan untuk pemasangan kotak madu lah untuk koloni kelulut terminata ni. Kalau tengok di tepi ni pun dia dah mula buat kantung. Dia mula buat apa ni, ibukrom. Nanti benda ni akan menjadi makin lama makin besar dan dia akan isi kantung-kantung madu dan bibrik lah tepi ni nanti ni. Disebabkan ruangan dalam dah terlalu penuh, dia keluar ikut tepi ni. Situ dia keluar ikut tepi tu lah. Kita buka dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Tengok telur dia melekat habis. Terminata ni, dia punya terminata yang ini, dia punya kantung madu dia besar-besar. Yang satu lagi saya punya koloni tu dia kecil-kecil. So tengok pada ratu yang memerintah lah. Tengok madu dia besar-besar, hampir ibu jari, sebesar ibu jari saya. Sebesar ibu jari lah. Dia punya kantung madu koloni kelulut terminata. Dia kalau musim bunga, sumber koloni kelulut terminata ni tak ada masalah untuk penghasilan madu. Tetapi bila di luar musim dia agak lambat sikit. Sama je dengan kelulut itama, tapi itama dia lebih, kalau di luar musim bunga dia penghasilan madu dia taklah terlalu merosot seperti kelulut terminata. Kelulut terminata kalau di luar musim bunga memang dia punya penghasilan madu perlahan lah. Kalau musim bunga, tengok dia punya madu, koloninya pun tak agresif. Dia punya bau propolis dan madu ni dia agak berbeza sikit dengan kelulut dengan kelulut itama. So inilah dia. Yang ini saya buat pemasangan kotak madu terus lah. So alright. So ini adalah kotak madu yang saya akan pasang dekat koloni kelulut terminata ni. Ya, saiz dia 14 x 14 x 14 yang ni. Mungkin agak besar sikit, tapi kita tengoklah macam mana nanti. Saya harap dia naik lah. Dia punya telur ni saya akan ambil untuk pancing kelulut terminata ni naik dulu. Alang-alang telur dia dah banyak ni kan. Yang dah putus ni saya ambil, saya letak dalam ni. Nanti kelulut akan naik lah. Mereka akan naik untuk jaga telur tu. Dalam masa sama dia akan teroka lah kotak madu ni, dan mula membuat kantung-kantung madu di dalam kotak madu. So yang ni kita buang sini, kat sini. Nak try lah sikit dia punya madu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis lah madu dia, sedap. Okay, yang ni saya dah buat dia punya bingkai. Dia belah bawah ni dah ada bingkai, tinggal nak masuk je lah. Okay, masuk. Bismillah. Itu dia. Alright. Ini adalah propolis daripada sarang kelulut terminata juga saya ambil untuk saya jadikan gam di permukaan kotak madu ni, bagi melekatkan lagi di saya punya plastik lusina tu nanti. Kita nak bantu koloni kelulut ni untuk seal dia punya sarang lah. Itu dia. Bila diri
Bawalah ilmu padi di ladang tanpa berisi, tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang tanpa berisi, tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Alright, tu dia. Tengok telur dah mula naik tu. Nanti dia akan jaga telur ni, dalam masa sama dia akan buat kantung batu madu dekat atas ni lah. Nanti saya update untuk video selanjutnya. Sahabat tunggu ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang telah follow saya punya channel YouTube. Alright, sikit lagi. Okey. Yang lebih ni dia masuk dalam ni. Saya tak pakai satu tangan dah habis melekat. Itu dia. Koloni kelulut ni dah mula naik untuk troka di dalam sarang ni. So kita tutup lah bagi mereka buat kerja mereka. Okey. Itu dia. Okay sahabat, itu saja. So kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.